Lelaki ini berjuang selama 18 tahun hanya untuk buktikan dia masih hidup. Namanya Lal Bihari, seorang petani dari Azamgarh, India. Satu hari ketika dia pergi memohon pinjaman di bank, Bihari terkejut permohonannya ditolak kerana dokumen rasmi menyatakan dia sudah mati. Segala harta, hak milik dan identitinya seolah-olah hilang begitu sahaja. Sebenarnya antara tahun 1975 hingga 1994 namanya secara rasmi diisytiharkan sebagai mati. Semua ini berlaku kerana pakciknya menyogok pegawai kerajaan untuk memasukkan akta kematian supaya tanah warisan Bihari boleh diambil alih. Tetapi Bihari tidak menyerah. Dia berjuang habis-habisan. Dia mendaftar namanya dalam pilihan raya untuk membuktikan dirinya wujud secara sah. Dia sampai mencolik sepupunya supaya pihak berkuasa tidak boleh mengabaikannya. Malah, dia menamakan dirinya Mritak, si mati, sebagai sindiran kepada birokrasi yang zalim. Tidak cukup dengan itu, dia menubuhkan persatuan Mritak untuk membantu orang lain yang diisytiharkan mati secara palsu. Akhirnya, pada 30 Jun 1994, selepas 18 tahun berjuang, kerajaan mengiktiraf Lal Bihari masih hidup. Rekodnya diperbetulkan dan dia kembali diiktiraf secara rasmi.